Assalamualaikum dan selamat datang. Bertemu lagi kita pada jam 3.08 untuk perlawanan peringkat separuh akhir Champion School Sepak Takraw Negeri Perak. Perlawanan menemukan antara SK St. Michael bertemu dengan Skeda, dan sepak mula yang dilakukan oleh Kekong St. Michael mencecah jaring, memberikan mata yang pertama untuk SK Dendang. 1-0 untuk SK Dendang. Walaupun balingan agak jauh, nasib baik bapa hakim ada ajar hakim cara nak pukulan kuda. Ada sikit ilmu-ilmu bapa dia yang bagi pada hakim. Alhamdulillah dapat diselamatkan. 0-2. Bola sebenarnya telah pun out, tetapi terkena sedikit pada bahagian kaki. Hakim akan meneruskan untuk cubaan untuk mencari poin. Dan kawalan yang dilakukan oleh Killer SK St. Michael terkeluar daripada gelanggang. Beliau tidak dapat memasukkan bola ke dalam gelanggang SK Dendang. Tindakan yang baik oleh Irhas, feeder pasukan. Tiga-dua mata sekarang. Diharap hakim dapat terus memberi tekanan kepada pasukan lawan. Oh tidak, balingan tidak sampai. Tiga sama mata sekarang. Iya, RM5. RM5. Feeder rejaman padu daripada Akif, killer pasukan SK Dendang. Tidak dapat menyambut bola dengan baik feeder St. Michael. Tiga, 5. Agak jauh hantaran yang diberikan hakim kepada Killer. 5-4 mata sekarang. Tindakan hakim cuba untuk membantu, tetapi apakan daya, agak jauh. 5 sama mata sekarang. Lima, 6. SK Dendang. Ya. Bola slope yang dilakukan oleh hakim gagal untuk diangkat oleh feeder St. Michael.
Kedudukan sekarang 6 sama. Hakim. Out. Okey, main. 7-6. 6-7. Diharapkan SK Dendang dapat terus bertahan. Zu stressig ist. Ich tanz nicht mit dir, weil du hässlich bist. Und wenn neben dir hätte ich keinen Platz im Bett. Ich brauch ein Model, das mich stundenlang am Sack rumleckt. Satu tindakan yang baik yang dilakukan oleh killer SK St. Michael. Tapakan sahaja di hadapan net. Bola telah pun keluar. Mata yang ketujuh untuk SK Dendang. Dan mata yang ke-8. Lapan 9. Tak silap saya, untuk peringkat separuh akhir perlawanan akan dimainkan dengan secara 15 mata 2 set. Bermakna kebarangkalian untuk perlawanan ini berlanjutan sehingga ke set ketiga adalah boleh terjadi. Bola itu keluar. SK Dendang memperoleh mata penyamaan 9 sama. 10-9, maafkan saya, mereka telah mendahului. Rendah bola tersebut. St. Michael mendapat mata yang ke-10 juga. Akif. 10-11 mata sekarang. Teruskan SK Dendang. Jangan tulis ke belakang lagi. Dan agak jauh hantaran. Dan bola telah pun tersangkut di jaring. Sebelas sama. Jauh. Dan clearance yang cuba dilakukan oleh killer SK St. Michael terkena badan sendiri. Mata yang ke-12 untuk SK Dendang. Alhamdulillah. Mata yang ke-13 daripada hakim untuk SK Dendang. Sebelas 13 mata sekarang, diharapkan mereka dapat bertahan. Dan bola pun telah pun sangkut
Mata akhir untuk set yang pertama. SK Saint Michael cuba untuk menangguhkan sedikit perlawanan dengan mengambil time out. Memang sepatutnya kesempatan ini perlu diambil untuk memberikan technical briefing kepada pemain-pemain. Diharapkan pemain SK Dendang tidak terkesan dengan tindakan yang diambil oleh SK Saint Michael ini. Diharapkan mereka terus mara, mencuri mata demi mata demi mata bagi membolehkan mereka layak ke peringkat akhir. Mata penamat untuk 14-11. Adakah hakim mampu untuk mendapatkan mata tersebut? Oh tidak, agak jauh. Saya percaya tindakan yang diambil oleh jurulatih SK Dendang SK Saint Michael sebentar tadi agak berjaya. 12-14. Baik tindakan yang dilakukan oleh Akif. Oh tidak. Bola terkena jaring. Saya rasa Akif hilang kawalan di atas udara sebentar tadi. Mata sekarang 14-13. Hilang kawalan. Hakim nombor 1, 2. Oh tidak kena. 14 sama. Perlawanan diteruskan ke mata yang ke-17. Come on Skeda, kamu boleh. Banggakan ibu bapa. SK Saint Michael berjaya mendapatkan mata yang ke-15 untuk mendahului perlawanan. Tak. Kali ini SK Dendang pula cuba untuk mengambil peluang dengan mengambil technical time out. Sama-sama kita berdoa agar mereka mendapat mata yang ke-17 bagi membawa laluan yang selesa ke peringkat ke set yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. 14-15. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya, alhamdulillah. Kedudukan terikat 15 sama. Rejaman yang dilakukan oleh killer SK Saint Michael tadi telah pun keluar. Mata yang ke-16.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya! Dapat Hakim. Oh, Akif gagal untuk menyelamatkan bola. SK Saint Michael membuat serve. Diharapkan mereka SK Dendang dapat menyerap tekanan. 16 sama. Bola dihantar pada side 5 di antara feeder dan juga killer, feeder dan juga tekong. Sedikit kecelaruan di situ, tetapi tak apa, dalam sepak takraw kita cuba untuk buat yang terbaik. Ada lagi satu set untuk perjuangan. Perjuangan masih lagi belum selesai. Apa dia? Boleh. Sebenarnya kilo ni feeder. Memang demo tagan situ lah. Kalau jumpa lawat tadi, kalau lawan ada memang demo tagan feeder je. Gitu lah. Boleh. Budak ni boleh kira. Yang nampak ni boleh kira. Bila dia pun menjadi video dia tu kita senyap kan. Dia tak ada jiwa pembunuh. Langsung tak gerak kawan. Di mana tu? Saya bapak budak. Bapak tekong. Kita teruskan perlawanan set kedua. Okey, tadi sekolah beruas. Anak saya import. Sekolah dekat Tanjung masa dia sekolah dekat kita teruskan perlawanan set kedua. Hakim gagal untuk melepaskan bola. Satu kosong. Tekong Saint Michael juga gagal untuk memasukkan bola ke gelanggang SK Dendang. Satu sama mata sekarang. Jauh. Baik. 2-1 untuk poin mata kedua untuk SK Dendang. Dua sama. Akif, selawat, tenangkan hati. Okey, tenangkan fikiran. Relax Akif. 3-2. SK Saint Michael memegang kelebihan.
Satu mata di hadapan. Bola keluar gelanggang. Selawat, selawat. 3 sama. Hakim. Hakim, jangan hilang fokus, Hakim. Empat, 3. Tiga, 5. Oh, first ball yang kurang baik oleh killer Saint Michael. Lima, 4. Hakim, Hakim, bulat sikit. 4, 6. Ya, alhamdulillah mata yang kelima untuk okay, Hakim, Hakim. Hakim. Enam, 5 mata sekarang. Hakim, tolong Hakim. Baiklah Hakim. Ya, alhamdulillah. Mata yang kelima untuk Hakim. Separuh akhir. Tak tak, yang kita lawan sekarang. Peringkat negeri Perak. Negeri Perak kan? Ha. Saya pun dah lupa dah pula. Terima kasih feeder SK Saint Michael. Bola itu sebenarnya telah pun out, tetapi beliau menanduk dalam keadaan bola tersebut masih lagi tinggi. Tindakan yang bijak juga oleh killer SK Saint Michael dengan memberikan mata 7 sama. Lapan, 7. 7, 8. Lapan sama mata sekarang. Dia beku kan? Langsung kan? Ini dia berangkat tapi dia beku. 8 sama. Sembilan, 8. Saint Michael mendahului pertandingan. Tak tahan, nampak gayanya killer.
SK Saint Michael. Kekeliruan berlaku pada kem 9 sama. Dan yang kedua, satu bonus untuk SK Dendang. Sembilan 10. Sepuluh sama. SK Dendang membuat pertukaran dengan memasukkan Alif. Diharapkan Alif dapat membantu. Dan masih lagi tidak tahan dengan serve Hakim. Baik. Tindakan solo yang dilakukan, yang diambil oleh killer SK Dendang Akif sebentar tadi. SK Saint Michael meminta technical time out. Sambil itu kita dapat lihat perlawanan bersambung. 12-10 mata sekarang. Bola keluar. Rejaman oleh killer Saint Michael telah pun keluar. 10-13. Corak permainan yang baik dipamerkan oleh pemain SK Saint Michael. Mereka telah dapat menahan pukulan killer, pukulan apik kanan. Dan Hakim mencari kaki kiri
Killer Saint Michael. Cuba dia ambil tetapi bola telah pun keluar. 11-14 mata sekarang. Dan mata kemenangan untuk set kedua. Belum lagi menang. Mata penyamaan. Kedudukan sekarang masih lagi terikat 1-1. Kita akan teruskan dengan perlawanan set yang ketiga. Okey. Siapa nak bayar duit bateri ni, woi? Beli ni apa nama? Full fever. Tampal panas lah tu. Tadi nak ajak final apa? Tapi dia pesan dia kata dia panas tampal full fever. Aku kalau aku tengok pengantin aku tahu dah sebab apa. Sebab apa tie break. Sepakan pertama yang dilakukan oleh SK Saint Michael Tekong tidak melepasi jaring. Teruskan hakim. Satu sama. Bijak killer SK Saint Michael. Lepaskan bola sahaja. Baik Akif. Semangat seperti ini yang kita mahukan. Semangat macam ni yang kita mahukan. Hakim, tak sampai potong sikit. Tak boleh macam ni, Hakim. Tak boleh. Okey. Kedudukan masih lagi terikat 2-2. SK Saint Michael berjaya menemui lubang keramat di situ. Agak susah. Yes, alhamdulillah. Iras. Sikit. Okey. Okey, kamu Lip. Boleh Lip.
Akif! Baik! 1, 2, 3. Tiga. Sama tak silap saya. Lima tiga. Main Lip. Tak boleh. Main. Bola nasib itu Lip. Nasib je. Okey. 3-6. 3 mata ketinggalan. Tetapi mereka masih lagi tidak mengaku kalah. Masih lagi mencuba untuk menyamakan kedudukan 6-4 sekarang. Bola menggulung jaring. Empat tujuh. Okey, come on, okay. Pergi. Main. Dia. 8-4 mata sekarang. Come on, belum habis lagi. Jauh lagi. 4-9. Sembilan lima. Come on Skeda, terus serap tekanan yang diberikan oleh Saint Michael. Baik. Main double lah. Bukan main double. Okey, belum. Naikkan semangat. Sikit lagi. Puluh 6 mata sekarang. Ya.
Hakim mencari kaki kiri tekong. Baiklah. Okey, ada lagi. Ada lagi. Belum habis. 8-11. Baik. Sebelas 9. Dua mata di hadapan SK St. Michael. Come on Skedah, serap terangan. Serap tekanan. Boleh Skedah. SK St. Michael berjaya menyerap serangan yang dilakukan oleh SK Dendang. Mata sekarang 12-9. 9-12. Ya. Ada function. 12-10. SK St. Michael mendahului. Baik tindakan yang diambil oleh killer SK Dendang. Ha? Tapi kuat menangis. Yo. Tadi menang suku juga menangis. Kalau kenapa? Jenuh video. Masuk Ego, masuk. Cikgu kena pergi. Cikgu kena pergi. Bagi dia, minta demo 10% lagi. 10% daripada yang ada sekarang. Sebab ada sekolah kat mana, satu sekolah. Dia dekat gereja. Ha? Dah lain. Serik ya benar. Tadi tu mula awal tu. Ya! Belum habis. 14-12.
sangkut. Saya Michael tak nak menang ni. Saya Michael tak nak menang. Alamak. Bola di atas net tidak dapat disudahkan oleh Akif. Maka perjuangan SK Dendang berakhir di sini. Tidak berjaya untuk melayakkan diri ke peringkat akhir. Apa-apa pun alhamdulillah di atas apa jua keputusan yang mereka perolehi. Kerana pada saya ini adalah satu pengalaman yang cukup berharga untuk hakim bertemu dengan pemain-pemain hebat dari serata negeri Perak. Mereka telah menunjukkan corak permainan yang amat baik. Apakan daya rezeki tidak memihak kepada SK Dendang. Terima kasih di atas sokongan semua. Terima kasih kerana menonton siaran langsung perlawanan Champion School peringkat negeri Perak. Dan berjumpa lagi kita pada edisi yang akan datang. Assalamualaikum. Okey.